perasaan anda apabila anda mendapat anugerah ni? Baik, perasaan saya gembira dan tak sangka lah sebab nama saya tercalon dalam senarai penerima anugerah tu. Sebenarnya bila saya dapat tahu lah yang saya dapat anugerah mata pelajaran terbaik ni, perasaan saya tu bercampur aduk. Saya rasa gembira, nervous dan macam-macam lagi lah. Gugup, gemuruh sebab tak sangka pula yang saya adalah salah seorang yang akan dapat anugerah ni. Saya harap ingin menjawablah soalan saudari. Manakah cara anda belajar sehingga anda boleh mendapat anugerah mata pelajaran terbaik ni? Tips yang boleh saya berikan ialah sebagai contoh, saya dapat mata pelajaran terbaik sains dengan geografi. Kalau macam sains ni saya aplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, saya ambil sains tingkatan 2. Saya tak pasti buat apa tapi asid dan alkali. Sebagai contoh, lepas kita makan ada sisa-sisa dalam gigi kita tu, yang sisa makanan tu dikenali sebagai asid. Lepas tu sifat bagi ubat gigi ialah alkali. Jadi bila kita boros gigi tu, asid campur alkali, dia jadi neutral. Macam tu lah. Kalau macam geografi pula, saya kait juga dalam kehidupan seharian, macam kat mana satu benua Asia Tenggara, Laut Merah dan Laut Mediterranean. Apakah tips belajar anda? Tips belajar saya, bagi saya salah satu benda yang penting kalau nak belajar ni adalah kita kena bijak membahagikan masa. Saya seorang pelajar yang berulang daripada rumah. Walaupun begitu, saya rasa masa saya di rumah sebenarnya cukup terhad. Sebab sebagai anak sulung, saya kena bantu mak ayah saya mengemas rumah. Saya pun ada tanggungjawab sebagai setiausaha pengawas pada masa tu. Jadi saya kena bijak membahagikan masa sebenarnya bila saya nak belajar, bila saya perlu buat latihan, bila waktunya sesuai untuk saya menghafal dan bila saya boleh rehat dan beriadah. Macam contoh, saya akan tidur pada pukul 11 malam dan bangun pada pukul 3 pagi, dan waktu 3 pagi tu sehinggalah subuh selepas solat tahajud saya akan menghafal subjek-subjek seperti Usuluddin dan Syariah dan juga surah-surah untuk tingkatan 4. Dan sekiranya saya tidur lewat, contohnya saya tidur pada pukul 1 atau pukul 12, saya akan ganti, iaitu ketika pulang sekolah saya akan tidur dulu sebelum saya bangun untuk melakukan aktiviti. Waktu saya beriadah pula, saya akan beriadah pada hari Sabtu dan Ahad, selalunya waktu pagi dalam pukul 6 ke 7 dan waktu petang, iaitu pada pukul 6 sehinggalah pukul 6.30. Baiklah, bagi soalan yang terakhir bagi murid-murid yang cemerlang ini, saudara, apakah kata-kata semangat anda untuk para pelajar yang lain? Kata-kata semangat saya, kalau macam nak dekat exam tu, kalau hampa sehari sebelum exam tu baru buka buku tu, memang dah terlambat lah. Kalau macam saya dalam kelas, saya macam lambat tangkap lah apa yang cikgu ajar. Jadi saya tanya kawan saya. Kadang-kadang kalau saya tak nak tanya kawan saya tanya cikgu. Macam tu lah. Lagi satu, saya tak sekadar menghafal. Kalau saya nak hafal, saya kena tahu masuk dulu. Apa saya baca, tulis dan fahamkan. Apa kata-kata semangat anda? Sebelum tu saya nak setuju dulu dengan kata-kata Faiz tadi tentang macam mana nak study. Jangan study last minute. Kena faham apa pelajaran yang sedang belajar tu. Tu pun salah satu tips juga. Kata-kata saya sebagai motivasi. Sebenarnya saya yakin yang semua pernah dengar kata-kata manjada wajada dan usaha tangga kerjaan. Dua peribahasa yang berlainan bahasa tapi membawa maksud yang sama. Kalau nak mencapai satu kejayaan tu, saya nasihatkanlah untuk seseorang tu berusaha tu dengan bersungguh-sungguh. Cikgu-cikgu pernah kata dengan SPM yang makin dekat ni, kenalah sacrifice sikit waktu tidur tu. Betul.
Dan saya juga sacrifice waktu saya. Sebenarnya saya pun suka main game. Jadi saya sacrifice waktu saya main game tu, saya lebih pada belajar, buat latihan. Sebab saya pun, sepandai-pandai saya pun adalah subjek yang saya lemah, iaitu matematik. Sepanjang sekolah menengah ni, tak pernah lagi lah saya kill dulu subjek tu. Jadi tahun ni saya nak at least dah dapatkan map tu sebagai A-. Jadi saya kena study lebih lah untuk matematik. Jadi untuk pelajar yang di luar sana yang ingin mendapatkan keputusan yang terbaik untuk peperiksaan, nasihat saya adalah sacrifice waktu main tu, untuk belajar bersungguh-sungguh dalam kelas, beri perhatian. Sebab beri perhatian dalam kelas tu pun sebenarnya dah cukup dah untuk sebagai bekalan ketika untuk menjawab peperiksaan nanti. Jadi berusahalah lebih sikit tau. Okay.